Balik kampung, oh balik kampung, oh balik kampung, hati girang. Setiap kali nak raya, korang mesti dengar lagu tu kan? Tapi kawan-kawan terfikir tak siapa penyanyi lagu tersebut? Tepat sekali. Beliau ialah Sudirman Haji Arsyad, seorang legenda seni tanah air yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga menyatukan hati rakyat dengan suara dan lagu-lagunya. Buku Sudirman Anak Temerloh karya Albert Hall ini bukan sekadar pengalaman perjalanan seorang penyanyi, tetapi kisah seorang pejuang seni, seorang anak bangsa yang mengangkat nama Malaysia di persada dunia sehinggalah ke akhir hayatnya. Buku yang ditulis oleh M. Zaki Arif ini diterbitkan oleh Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau lebih dikenali dengan nama singkatannya PENA pada tahun 2025. Buku ini mengandungi 146 muka surat dengan ilustrasi muka depan yang amat menarik hati saya untuk mendalami isi buku ini. Harga buku ini cuma RM25 setimpal dengan isinya. Tapi kalau anda hendak membaca secara percuma, jemputlah datang ke Andromeda SK Setia Alam. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan penulis buku ini. M. Zaki Arif ialah nama pena Dr. Zabidin Haji Ismail. Beliau memperoleh ijazah Dr. Falsafah di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Beliau telah menghasilkan lebih 50 buku sastra, budaya dan sejarah. Buku Sudirman Anak Temerloh karya Albert Hall ini ada diceritakan tentang kehidupan masa kanak-kanaknya yang penuh warna-warni dan bagaimana nama Sudirman ini menjadi pilihan bapanya untuk anak yang dikasihinya. Sebenarnya bapa Sudirman iaitu Haji Arsyad mahukan Sudirman mengambil jurusan kewartawanan, tetapi Sudirman tidak berminat. Dan pada tahun 1981, Sudirman telah berjaya memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dan beliau telah diterima sebagai peguam pada tahun 1983. Tapi kawan-kawan terfikir tak bagaimana boleh beliau berkecimpung di dalam bidang nyanyian? Buku ini ada jawapannya. Kita boleh menjadi penghibur, penyumbang dan inspirasi kepada orang lain dengan cara kita sendiri. Dari temerloh yang sederhana, Sudirman berdiri megah di Royal Albert Hall. Jika beliau mampu, kita juga mampu. Sekian, terima kasih.